Assalamualaikum dan hai. Okey, dalam video kali ini saya nak tunjukkan live demo bagaimana anda akan dapat job request dan apa yang anda perlu lakukan apabila anda terima job request. Dan berapa lama time frame dari mula-mula anda terima job request tu sampailah anda close job dari customer tu. Okey, semua dah ready? Jom kita mulakan. Okey, sedikit pendengar ringkas. Apabila anda dapat notification untuk job request ataupun permintaan job, anda perlu respon dalam tempoh 10 minit. Jika anda lewat respon, sistem akan anggap anda tak berminat dan customer tak dapat sebut harga daripada anda. Customer mungkin akan dapat sebut harga daripada tukang lain, tapi bukan daripada anda. So, anda rugilah kan? Jelas ya? Okey, jom kita tengok live demo. Jom. Saya baru dapat satu notification job request. Okey. Dan untuk memudahkan saya alert ada notification yang masuk, saya tukar kepada lagu yang ringtone yang panjang lah, lagu yang panjang, jadi saya lebih senang lagi tahu ada notification masuk kan. Okey, jadi saya buka pada notification yang masuk ni. Okey, nampak kat sini kita boleh baca yang saya telah terima satu job. Okey, dan diminta untuk saya type perkataan job tukang pro. Okey, kemudian saya type perkataan job tukang pro. Okey, kemudian dia minta saya masukkan nombor job ID. Okey, job ID kat sini ya. Yang ni job ID. Jadi apa yang saya buat, saya copy dan saya pastekan di sini. Okey, selepas saya pastekan, okey, saya boleh baca maklumat job tu. Okey, lokasinya di Ipoh, servis potong rumput meracun, status tak urgent. Ringkasan job, saya baru pindah rumah, rumput sangat panjang, luas kawasan dalam 60 kaki kali 3 kaki, perlu potong, sapu dan bakar. Dan nombor tiket 681B0 bla bla bla. Okey, itu nombor tiket. Okey, kemudian dia ada bagi gambar untuk rujukan seperti ke bawah ni. Okey, saya boleh nampak okey, rumputnya panjang tapi luas kawasan tak luas lah, tapi rumputnya sangat panjang lah. Okey, kemudian dia ada bagi tahu saya ada 10 minit untuk respon. Okey, sama ada saya berminat untuk hantar quotation ataupun nak tolak job ni. Okey, saya berminat, jadi saya klik pada button hantar sebut harga. Okey, kemudian saya tuliskan di sini job sebut harga yang saya tawarkan. Okey. Okey, jadi saya tulis kat sini yang saya ambil harga 170 untuk potong, sapu dan bakar. Kemudian saya beritahu juga yang saya akan potong rumput rapat ke tanah supaya rumput tak nampak panjang. Jadi mungkin extra service ni mungkin akan menarik customer lah untuk ambil servis kita kan. Okey, selepas saya tulis ini saya tekan send. Okey, kemudian dia tanya nak hantar pada customer atau ada apa-apa nak tambah. Okey, saya cukup. Saya akan hantar. Saya klik pada button hantar. Kalau ada pun nak tambah, boleh tekan button ada nak tambah, jadi kita boleh tambahkan lagi lah kita punya sebut harga itu, ayat sebut harga kita kan. Okey, kemudian sistem dah hantar kepada customer tu dan kita tunggu respon. Dan kat sini ada bagi tahu yang kalau tak ada respon dalam tempoh 30 minit, bermakna customer tak berminat dengan sebut harga kita lah. Okey, so ini live demo yang pertama. Okey, selepas anda bagi je sebut harga, customer akan tengok sebut harga anda dan mungkin juga sebut harga daripada tukang lain. Dan kemudian customer akan pilih sebut harga yang dia rasakan yang terbaik untuk dia. Jadi tukang kena pastikan untuk bagi sebut harga yang berpatutan pada customer. Kalau tak, customer mungkin akan pilih tukang lain, tak pilih anda.
Jadi kita nak create satu win-win situation antara tukang dan juga customer. Best kan? Macam ni? Okay. Oh ya, customer ada masa 2 jam untuk buat pilihan tukang mana yang dia nak pilih. Jadi kalau anda tak dapat next notification selepas anda bagi sebuah harga, bermakna customer tak berminat dengan sebuah harga yang anda bagi tu. Tapi jika anda terima notification pula, tahniah, customer berminat dengan sebuah harga anda. Jadi apa yang anda perlu buat? Jom kita tengok live demo ni. Jom. Okey, kemudian saya terima notification job. Yang kedua, bermakna customer berminatlah dengan sebuah harga yang saya bagi. Okey, kemudian bila saya klik kat sini, okey, dia beritahu yang customer berminat dengan sebuah harga saya. Okey, nombor rujukan job yang tadi 681B0A bla 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 tadi. Okey. Jadi untuk detail penuh, kat sini tulis untuk detail penuh, type perkataan tawaran tukang pro. Okey, jadi saya type perkataan tawaran tukang pro. Okey, kemudian dia minta nombor job ID tadi, saya copy yang tu. Kemudian saya pastekan di sini. Okey, kemudian sistem nak check dan okey. Jadi kat sini ada tulis customer berminat dengan sebuah harga. Okey. Ini permintaan customer tadi. Rumput panjang 60 kaki kali 3 kaki, perlu potong sapu dan bakar. Okey, dan dia bagi tahu yang saya perlu respon pada customer dalam masa 30 minit. Okey. Sebab bukan apa, sebab kadang customer dia nak cepat tau. Jadi bila dia klik button setuju dan sistem dah hantar notification pada kita vendor, tapi kemudian kita tak update pada customer, takut nanti customer dia boring nak tunggu lama sangat, jadi dia akan cari vendor lain lah. So, jadi kita akan rugilah. Okey, ini sebuah harga yang kita telah bagi tadi. Okey, saya ambil 170 untuk potong sapu dan bakar. Saya akan potong rapat ke tanah. Okey, info tambahan tiada. Okey, ini dia tanya jika setuju untuk menerima job ini, klik button OK di bawah ini untuk kapten beri maklumat penuh customer tersebut. Dan kapten akan potong 1 kredit. Okey, jadi saya setuju, saya klik button OK. Okey, kemudian saya boleh nampak info customer tadi. Okey, alamat dia nombor 13 Jalan Mewah Indah 17, nama mewah 35400 103 kod Ipoh. Okey, nombor telefon. Okey. Kemudian kredit saya sekarang ialah 7. Masa saya login tadi kredit saya 8 Bila saya dapat job ni dan saya terima, saya tekan button OK, dia potong 1 kredit, jadi kredit saya tinggal 7. Okey, jadi apa yang saya perlu buat ialah saya perlu call customer ni. Saya perlu call customer ni berdasarkan nombor telefon ni. Untuk urusan selanjutnya ni lah, saya nak bagi tahu kat dia pukul berapa saya akan datang. Mungkin saya boleh minta dia punya location kan, dia boleh send location dekat saya. So information ni penting lah. Okey jelas ya. Macam mana? Jelas kan? Jadi anda perlu hubungi customer tu berdasarkan nombor telefon yang sistem tukang pro ni bagi tadi. Kena call cepat tau. Bukan apa, sebab kalau takut lambat, nanti customer tu boring tunggu, dia akan masuk semula ke dalam sistem tukang pro, dia akan cari tukang lain. Jadi korang yang rugi kan. Dia menggunakan sistem tukang pro untuk dapatkan job yang lebih kencang bro. Mulai sekarang jangan pening kepala. Tukang pro ke ada? Kencang.